Mat tahun 5. Berikut ialah 4 kad nombor. Nombor perdana ialah, okey. Apa itu nombor perdana? Nombor perdana ialah nombor yang boleh dibahagi dengan 1 dan nombor yang boleh dibahagi dengan diri sendiri. Okey. Apa contoh nombor perdana? Tengok. Contohnya 7. 7 bahagi 1 sama dengan 7. 7 bahagi 7 sama dengan 1. Dalam masa yang sama, 7 tak boleh bahagi 2. Tak boleh bahagi 3. Tak boleh bahagi 4. Tak boleh bahagi 5. Tak boleh bahagi 6. Jadi 7 hanya boleh bahagi 1 dan hanya boleh bahagi 7 sahaja. Maka ini adalah nombor perdana. Okey, tengok. Mula-mula kita cek. Ada tak nombor genap? Okey, nombor genap. 34 ni nombor genap. Bila nombor genap, automatik dia boleh bahagi dengan 2. Jadi ini bukan nombor perdana. Kemudian tengok. Kalau awak ingat sifir 21 ni, 21 ni boleh bahagi 3 tau. Dapat 7. Jadi dia boleh bahagi nombor lain. Jadi ini bukan nombor perdana. Jadi dekat sini nombor perdana ialah C. 11 dan 17.